Korang, hari ni aku nak bercerita pasal sebab 10 tingkatan 2 sejarah Sabah Sarawak pula. Siapa sini? Orang Borneo. Tolong like. Okey, sebelum tu jangan lupa like, share and follow channel Remiza channel K. Okey, korang tahu tak Sabah dan Sarawak ini merupakan dua negeri yang terletak di Pulau Borneo di bahagian timur Malaysia. Kedudukan strategi ini telah menjadikan kedua-dua negeri sebagai pintu masuk penting dalam perkembangan sejarah, budaya dan ekonomi di Borneo Alam Melayu. Sejak zaman dahulu, Sabah dan Sarawak telah menjadi sebahagian daripada jaringan perdagangan dan budaya di Alam Melayu. Di Sarawak, kawasan seperti Santubong menjadi pelabuhan penting yang membekalkan barang seperti kapur barus, kayu, laka, lilin, labah dan kulit penyu. Korang tahu tak, banyak penemuan barang tembikar dari dinasti Tang dan Sung menunjukkan hubungan perdagangan Sarawak dan China. Di Sabah pula, pelabuhan Cupo di utara Sabah menjadi tempat mengeksport besi, kefunan dan campak. Banyak penemuan gendang gangsa jenis moko di Pulau Bangi membukitkan hubungan perdagangan antara kerajaan Majapahit dengan penduduk di utara Sabah. Kedatangan agama Hindu, Buddha dan Islam turut mempengaruhi masyarakat di Sabah dan Sarawak. Terdapat tinggalan objek agama Buddha di Santubong dan patung Ganesha di Limbang. Pengaruh di Kesultanan Melayu Brunei dan Kesultanan Sulu membawa kepada penyebaran agama Islam di pesisir pantai kedua-dua negeri. Sebelum kedatangan makhluk asing, kuasa asing lah. So, masyarakat di Sabah dan Sarawak telah mempunyai sistem pemerintah tersendiri tau. Di Sarawak, sistem penghulu atau ketua suku memainkan peranan penting dalam hal ehwal adat dan menyelesaikan masalah. Dulu, kawasan pesisir seperti Kuching dan Muka pernah dikuasai oleh Kesultanan Brunei. Di Sabah pula terdapat beberapa wilayah yang mempunyai sistem pemerintah tersendiri. Kesultanan Sulu pernah memerintah bahagian timur Sabah di kawasan pedalaman masyarakat seperti di dusun dan murut diperintah oleh ketua-ketua adat. Sungai merupakan perkara yang penting bagi mereka bagi tujuan pengangkutan perdagangan, mencari rezeki dan tempat. Orang Sabah Sarawak lama dulu tinggal di rumah panjang atau di rumah tinggi bagi tujuan keselamatan dan merapatkan hubungan. Sekarang kita fahamkan pula kegiatan ekonomi masyarakat di Sabah dan Sarawak berkait rapat dengan keadaan geografi dan sumber alam. Di Sabah dan Sarawak, kebanyakan orangnya bertani khusus, menanam padi bukit, sayur-sayuran, ubi kayu dan tumbuhan lain, mengutip hasil hutan seperti rotan, damar dan sarang burung, menangkap ikan di kawasan pesisir pantai dan masyarakat di sungai seperti Iban dan Melanau bergantung kepada perahu dan sungai sebagai laluan utama. Di Sabah ada terdapat lebih 30 kumpulan etnik, antaranya Kadazan, Dusun, Bajau, Murut dan Rugus. Setiap kumpulan mempunyai bahasa dan budaya unik tau. Dorang ada satu perayaan dirayakan setiap tahun iaitu Pesta Keamatan. Ia merupakan perayaan penting bagi masyarakat etnik Sabah sebagai sambutan menunai hasil padi. Orang etnik Sabah mempunyai warisan tenunan kain, kraft tangan dan pertukaran kayu yang sangat unik. Kalau bab menari menyanyi kasih sama seorang Sabah, mereka pandai menari Sumazau dan menari Limbai tau. Di Sarawak pula, masyarakat utama adalah termasuk Iban, Bidayu, Melanau, Orang Ulu dan banyak lagi. Mereka ni hidup dalam rumah panjang yang melambangkan semangat komuniti dan gotong royong. Dorang ada pesta gawai disambut oleh masyarakat etnik Sarawak sebagai tanda tamat musim menunai. Dan mereka juga ada tradisi lisan, seni ukiran dan pakaian tradisional Sarawak amat unik dan corak ukiran dan pakaiannya sangat cantik dan lain dari lain way. Dan orang Sarawak juga pandai menari juga, macam tarian, ngajat dan datun julut. So, kesimpulannya, Sabah dan Sarawak mempunyai sejarah dan budaya yang unik dan masyarakatnya hidup harmoni dalam perpelbagaian kaum dan adat. Okeylah, itu saja untuk hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, follow and share Remiza channel K. Terima kasih kerana menonton tau. Bye.